semalam dah kita lalui proses tentang iaitu kita belajar tentang menjanakan gambar kan. Okey. So saya harap kalian dapat gunakan ilmu tersebutlah untuk menghasilkan kandungan-kandungan yang menarik lah terutama dalam promosikan bisnes ataupun promosikan servis ataupun produk anda lah Okey, now hari ni saya nak membawa kepada pandangan kepada hari ini. Kalau ikut daripada agenda hari ini, saya mulakan pagi ni terus dengan perkara iaitu berkaitan dengan notebook LM. Okey. Dan untuk hari kedua ni, nanti selepas daripada notebook LM ni, kita akan melihat kepada membina sistem database berasaskan AI. Okey. Alright, so nanti kita akan lihat pada ni menyiapkan website mudah dengan AI lepas tu, dan kemudian membangunkan produk digital seperti e-book, storybook dan jana income secara digital. Okey, itu adalah agenda kita hari ini. Okey, sebelum tu nak tanya, ada soalan tak tentang berkaitan dengan gambar ke? Kalau ada boleh nyatakan. Kalau anda ada rasa tak pasti ke apa ke, antara yang saya boleh tambahkan untuk semalam, untuk dari segi strategi lah, untuk kalau gambar ni, kalau nak buat packaging, anda just terus nyatakan lah. Ataupun satu lagi, antara benda anda boleh lihat adalah, contoh ada satu lagi untuk marketing collateral, anda boleh buat juga mock-up. Contohnya seperti stiker, buat mark, buat apa tu, merchandise woven bag ke, hoodie dan seumpamanya lah. Ataupun kalau anda tak pasti lagi apakah ni, anda pun boleh pergi kepada sini